Assalamualaikum guys, welcome back to Adik channel guys. So untuk produk kedua IKEA, sebenarnya aku ada beli beberapa produk, so aku nak review satu persatu untuk satu video satu produk. So senang kalau korang nak tengok. So produk yang kedua aku beli ni papan pemotong. Kecil je. Kalau tak silap aku harga dia RM8 kot. Aptilic. Susah benar nak cakap. Ya. Okay. So jom kita tengok secara dekat. Ini yang ini Umi nak guna lah. So jom kita unboxing guys. Okay guys, ni dia papan pemotong. Kecil je. Ukuran dia ni je 24 kali 15 cm ataupun 9,5 inci kali 6 inci. Ok, kau boleh nampak kat situ. So jom kita unboxing. Barang IKEA aku memang suka lah kan. Suka sebab dia tahan. Susah pula nak koyak dia guys. Susah nak koyak dia ni. Okay, ni dia punya apa orang kata manual. Kita tak baca pun. Koyak saja guys. Bismillah. Oh cantik. Cantik lah dia. Papan macam kayu apa ni walnut ni ke apa entah. Cantik guys. Okay. Okay guys, pada siapa nak dapatkan kayu pemotong ni, nama dia pelik sikit, aku tak kerti nak sebut. Aptilic. Bahasa apa dah. Okay, korang boleh tekan link dekat bawah macam biasa guys. Nampak? Okay ni, mak-mak suka benda-benda macam ni. Mak-mak korang mesti suka. Oh, dia ada ni, ada logo IKEA kat sini. Nampak? Ada logo IKEA. Okay. Okay guys, kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye.